Terima kasih bang. Dabung tu bang. Boleh lah. Tengok adik dia tinggal sini je. Timur Bay. Okey, tinggal slipper dekat sini lah. Pergi berjemur dulu, hitamkan kulit. Ada satu sikit. Mana? Sini. Sini dek, sini. Salah keluarga. ATV ni RM50 untuk 20 minit. Mana tanya. Nanti kita arrange hari untuk main ATV sahaja. Kuda pun ada. Anis, Anis. Pangah pun ada. Hari semalam Pak Ngah semput. Hari ni Pangah main-main. Okey, jom adik. Pergi kat sana. Okey, jom. Bukan kat sini adik. Kat sana lagi. Dekat ibu tu. Tu Pangah. Pek tu tinggal Zim. Ya. Nah. Yang buat tau. Ngah. Bila last Ngah mandi laut? Lama dah. Lama dah. Bila tu? Lama dah So hari ni boleh mandi lagi lah. Kena air masin Ngah. Kita bagi Ngah mandi laut. Kita tengok dia orang mandi pasir pula. Main pasir. Asyik jumpa apa tu? Oh, cengkerang. Cengkerang. Okey, banyak lagi tu. Banyak lagi, tak ikut pun. Adik, apa lagi barang tak cukup adik tu? Ngah akan pecahkan sejarah setelah lama tak mandi pantai. Asif dia cari cengkerang. Okey, banyak cengkerang. Ya. Okey, yang sini tengah buat istana. Istana pasir. Adik buat apa ni? Oi, hebat ni masing-masing ni. Ada ATV gulu gilir lah sini, ada kuda juga tu. Hari ni cuaca memang okey. Tengok ada kuda. Ada ATV dengan family lah. Hai. Jumpa. Jumpa lagi. So ada tu orang naik kuda.
Tu, berkuda. Timor Bay dekat Kuantan. Hai. Adik duduk dekat abang. Tengok adik, duduk kat abang. Oi, duduk kat sini je. Memang panas terik sikit lah. Ibu sibuk dengan kerja kot. Posting dulu. Oh, Jangan posting lupa. dulu untuk Customer kena tahu harga ni. Naik RM69 dalam masa 24 hari. So hari ni berapa harga emas? 647. 647 hari ni. Hari ni 647. 647 emas 999. Pangah dah duduk dalam air kot. Ada dah pangah dah berendam ah, tu nampak pangah. Pangah dah berendam dalam tu. Ibu konsisten post info tentang emas. Bawa anak-anak bercuti, info pada customer pun tak dilupakan. Dan kepada bakal customer pun. Tengah semangat ni sebab PG Jewels yang ke-17, cawangan yang ke-17 baru buka di Shah Alam Giant. Alhamdulillah kita berkesempatan menyertai upacara perasmian lah baru-baru ni dengan founder, dengan leader kita lah. Circle yang inginkan semua berjaya. Alhamdulillah. Dan dia bukan direct selling. Tu yang best tu. Dia bukan direct selling. Tak perlu cari bawa orang bawah apa semua. Yang penting kita educate customer kita tentang kebaikan menyimpan emas. Asyik jumpa apa lagi Zee? Uish, banyak dah ni jumpa ni. Dah banyak lagi jumpa ni. Kalau dekat Pantai Sepai, kita boleh tengok ketam hidup. Ketam hidup ada kat sana. Asif busy kat sini. Construction masih jalan kat sini. Membina istana kota. Adik dah mula pergi ke main air dah. Pangah dah berendam dah. Ibu nak pergi teman Pangah. Mana Pangah seorang-seorang? Boleh. Duduk kat air. Adik ni. Adik ni. Uish. Abang kat sini dengan akak. Panggil adik duduk sama ni. Adik, sini adik. Main duduk kat akak ni. Biarkan dia orang main pasir ni. So nak endkan video ni dengan ibu. Alhamdulillah berkesempatan. Kita stay kat belakang tu lah. Timor Bay, Bandar Kuantan lah. Pantai Kuantan. Okay, Assalamualaikum.